Tak lama lagi dia akan berhenti menangis, dia akan berhenti daripada nak kita ada dengan dia, nak peluk dengan kita. Okay. Dulu orang-orang tua-tua cakap, jangan ajar dokong anak, jangan selalu pangku anak, nanti dia manja, dia nak dokong, dia sentiasa nak dipangku. Tetapi dari segi saintifiknya, benda ni berlaku dalam, saya tengok ada TikTok Dr. Adli Hidayat, tak silap saya, dia cakap fasa ni adalah dalam masa 1 hingga 3 bulan atau 4 bulan. So, sangat singkat kalau kita renungkan balik pada satu hari nanti. Saya rasa tak apalah, sekarang ni saya memang nak habiskan masa dengan baby. Saya diberi cuti 3 bulan pun memang untuk maternity, untuk menjaga baby saya. Biarlah sekarang saya penat, saya tak cukup tidur malam, saya jaga baby, saya peluk dia, saya pangku dia, saya dokong dia, dan masa ni akan berlalu.